back to my channel. So hari ni aku nak buat video pasal tips bila korang nak marathon anime ataupun nak main game berjam-jam tanpa ada orang ganggu, macam tak ada orang kacau bila macam notification masuk. So sebelum kita mula, don't forget to like this video, comment, share and subscribe for more tutorials. Okay, so hari ni video tu lah kita nak buat. So jangan risau dengan tudung aku macam barai kan. Biarlah, letaklah situ. Okay, first kalau korang nak nak macam nak marathon anime kan, aku nak bagi tips lah. Contoh macam tak bagi orang tak, bila orang check notification tu korang tak nampak. Okay, first cara dia korang pin app. Okay, cara nak pin app nanti aku tunjuk. So aku pergi dekat tempat aku tengok anime. So aku tengok anime dekat sini, ke Anime Tube. Memang bagus gila. Resolution video dia boleh sampai 1080. Tapi korang kena ada wifi ataupun data yang kuat lah untuk pakai ni. So korang masuk dekat app ni. Lepas tu korang, ini untuk phone aku tau. Kalau korang nak tahu macam mana korang punya phone boleh pin, korang boleh cari dekat YouTube, boleh tekan cari pin app for model phone korang. Okay, so kalau aku tekan titik-titik kat bawah ni, lepas tu aku tekan yang ini, lepas tu aku tekan pin. Lepas tu nanti korang tengok cara nak pin lepas dekat YouTube tu kan. Korang boleh tengok kat situ cara nak pin dengan cara nak unpin app korang. Okay, lepas tu tekan OK. Lepas tu nanti notification tak akan masuk tau. Tengok tak ada. So korang boleh tengok anime korang dekat, tak kisah lama-lama. Lepas tu kalau korang nak unpin, ni cara untuk phone aku lah. Aku kena tekan dua ni, baru screen unpin. So tu je lah. So tadi tu tutorial cara nak pin app lah. Macam ni memang kalau macam korang pin app tu memang langsung tak ada notification yang masuk. So korang macam nak marathon anime ataupun nak main game berjam-jam tak ada masalah lah macam tu. So yang kedua korang boleh mute macam biasa. Boleh mute notification, jangan bagi. Tapi aku rasa tu still sama sebab notification korang akan nampak juga kan, dia turun naik macam tu. Untuk tips yang ketiga, korang boleh guna satu feature ni untuk Android 9, aku tak tahu lah, tapi kat Android 10 ada. Android 8 ataupun 9 aku tak pasti. Korang boleh check lah dulu. Korang boleh pergi dekat setting, korang cari focus mode. Dari situ korang boleh disablekan app yang korang tak nak masuk notification kan. So nanti tak ada notification masuk daripada app tu. Okay, untuk focus mode pula aku tak pasti. Untuk phone Android 8 atau 9 ada tak feature ni. So kalau korang nak ni, korang boleh check kat setting. Lepas tu korang cari digital well-being and parental controls. Okay, lepas tu korang ke bawah, lepas tu tekan focus mode. Kalau tak ada, maksudnya tak boleh lah. So kat sini korang boleh pilih. Macam aku tak nak bagi notification WhatsApp masuk kan. So aku tekan, aku tick dekat WhatsApp. Contoh macam dekat Instagram pun korang tak nak kan. So korang tick. Lepas tu nanti bila korang turn on, okay, aku turn on kan. Okay, dia akan bagi tahu kat sini. So dia akan jadi macam ni untuk phone aku lah. So nanti kalau korang tekan app ni, focus mode is on, use app for 5 minutes ataupun OK, dia akan back balik. So memang tak akan ada notification masuk daripada app tu, app WhatsApp ataupun Instagram. Korang boleh try lah kalau ada dekat dalam handphone korang. Aku rasa yang cara untuk focus mode ni ada dekat Android yang latest. Okay, so tu saja untuk video kali ni. Don't forget to like this video, comment, share and subscribe for more tutorials. Kalau korang nak
nak request video tutorial ke apa-apa ke, boleh komen dekat bawah. Ataupun korang boleh join dekat Telegram channel aku. Boleh tekan link dekat description box. So see you on my next video. Bye.